Ada orang tu sampai tertidur pegang handphone. Kemana tak stres? Jalan atas tanah dengan kaki ayam ataupun atas rumput. Itu satu kaedah untuk kurangkan stres sebenarnya. Ramai orang ya, dia duduk sambil menghadap matahari. Waktu pagi terutamanya ya, duduk sambil kaki kita jejak atas rumput ataupun tanah. Buat 10 minit. Tengok apa jadi. Tenang, kurang stres dan dia neutralize radiasi dalam badan kita. Dan satu lagi of course lah, tidur menggiring ke kanan kita akan kurang stres. Ini habit yang sangat baik berbanding tidur terlentang. Bila tidur terlentang, kita akan ada tekanan kepada tulang belakang. Tapi kalau kita tidur menggiring ke kanan, tulang belakang kita bebas dan jantung kita bebas untuk pam darah dengan efisien. Dan kualiti tidur 200% lebih nyenyak. Yang ketiganya, bangun tidur kalau boleh minum air suam. Air liur basi kita tu ada mengandungi bahan-bahan yang dapat menyembuhkan sakit-sakit dalaman dan juga membantu penghazaman makanan. Dan kajian menunjukkan bahawa bila kita dalam keadaan stres, mandi air suam akan menangkan jiwa kita lah. So itu dia antara habit-habit positif yang mungkin dapat membantu anda dan Tok Abah semasa kita menghadapi stres.